Di sebuah dunia bernama tanah futuristika, tamadun manusia berkembang dengan gabungan teknologi canggih dan masa kuno. Namun, di sebalik kemajuan itu, satu ramalan lama kembali membayai ancaman perubahan bernama Bayang Maharaja akan muncul semula membawa bahaya besar kepada dunia. Raiza ialah pembawaris terakhir hikayat futuristika menerangi manuskrip yang membongkar sejarah sebenar. Dengan kris plasma meningkatlah nenek moyang. Dia melakukan mengembara ke empire cyber kris demi membuka kunci masa lalu dan menyelamatkan masa depan. Tiga insan berlatar berbeza disatukan oleh satu takdir dan satu musuh yang sama. Ketiga-tiga mereka menyembur masuk. Mereka melawan bukan hanya mesin, tetapi sistem yang direka untuk menentukan kebenaran. Bayang Maharaja terikat terakhir. Dunia ini belum selesai untuk kebenaran.